Kata raya dulu best, raya lain tak best. Sebab raya ke sebab kita? Sebab kita ke sebab raya? Sebab kita, bukan sebab raya tu. Raya dulu dengan raya lain sama saja, tak ada beza pun. Hari raya tu yang beza adalah trend dan juga sikap kita semua. Dulu kenapa best raya-raya? Kerana anak-anak hormat orang tua. Mereka kata jom kita pergi rumah adik-adik ni, jom pergi rumah ponakan, jom. Ada nikmat berkat ni raya kita. Lah ni anak-anak semua utamakan kawan-kawan. Kita ingat mengaji darsa ni utamakan mak ayah. Kawan call 30 kali pun ajak pergi rumah kawan, mak ayah ajak, mak ayah dulu. Ni ingat tu. Ingat makan mak ayah, nantilah saya nak kawan dulu. Anak derhaka tu. Bukan anak yang baik ya. Raya lah ni semua pegang handphone. Macam mana nak berkat? Tak rasa dah raya tu. Zaman dulu semua tengok TV sama-sama. Raya pertama senario, raya kedua gemantu, raya ketiga macam lah. Ada silaturahim, ada ya. Lah ni masing-masing pegang handphone. Maka hilang barakah semuanya raya-raya. Kerana handphone, kerana trend, kerana perubahan sikap manusia dia panggil ya. Tapi kita kembali insya-Allah. Orang main raya rumah kita jangan pegang handphone, ni ingat tu. Kita pergi raya rumah jangan pegang handphone. Apa kita bisnes besar sangat tu. Sampai Ustaz. Bisnes besar sangat tu. Ada orang bisnes lagi besar daripada kita, orang kaya-kaya berjuta duit relax. Sembang. Kalau nak tengok juga penting tak apa, minta izin. Ustaz nah, boleh tak? Tengok tak? Tengok. Jangan sampai handphone saja. Lebih lagi orang muda-muda. Ya. Orang nak sembang tu kita datang main handphone. Dengar apa yang orang tua-tua sembang. Belajar adab daripada mereka. Tengok apa yang dia berbincang, isu-isu apa. Kita pun ambil juga manfaat. Kecuali benda peribadi tu saya dengar lah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi keberkatan dalam raya kita insyaAllah. Kita dapat raya yang sebenar insyaAllah. Amin.